Kenapa kita simpan duit tapi cepat habis? Duit tunai ni sangat mesra kepada emosi berbelanja. Kerana duit tunai sangat mudah untuk kita usik supaya kita boleh berbelanja dengan boros mengikut emosi. Akan tetapi apabila duit kita dah tukar menjadi emas, susah untuk kita korek balik duit kita yang dah dibekukan ke dalam bentuk emas. Kerana kita melihat emas sebagai aset simpanan dan bukannya sebagai duit belanja harian. Dengan membuat simpanan emas juga, kita rasa sayang nak jual emas kita, malah simpanan emas kita akan sangat bertambah dengan cepat kerana kita dah mula ketagih nak kumpul dengan lebih banyak emas. Mulakan tabungan emas hari ini supaya kita boleh memaksa diri menyimpan kekayaan sebenar dan bukan hanya sekadar melihat duit gaji masuk dan pergi begitu saja. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu Hafizul bimbing sebaiknya. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Jangan biarkan gaji pergi begitu saja.